Anda tak perlu tukarkan kesemua wang simpanan anda ke dalam bentuk emas. Jadi, berapa banyak duit yang perlu anda simpan dan berapa banyak pula emas yang boleh anda simpan? Asas simpanan yang pertama, anda perlu pelbagaikan portfolio simpanan. Bukan hanya fokus pada satu tempat simpanan sahaja. Ini adalah untuk mengurangkan risiko kehilangan. Asas simpanan yang kedua, anda perlu tahu apa kelebihan dan kekurangan setiap portfolio simpanan anda. Duit yang disimpan di dalam bank sesuai untuk disimpan cukup sebanyak 1 hingga 2 bulan belanja sahaja. Ini kerana duit di dalam bank sangat mudah keluar dan masuk dengan kadar faedah yang sangat rendah dan risiko kehilangan yang agak tinggi. Duit di ASB dan tabung haji pula cukup untuk simpanan 3 bulan pendapatan. Duit belanja hangus dan duit yang anda tahu akan digunakan dalam tempoh masa 2 tahun. Selebihnya, anda boleh pilih untuk bekukan simpanan anda dalam bentuk aset seperti emas. Emas adalah simpanan yang kalis inflasi, bermakna nilainya tidak akan jatuh. Berbeza dengan wang fiat, semakin lama anda simpan, semakin besar pula kehilangan kuasa beli. Sebab itu, ilmu dalam simpanan emas hari ini penting bukan saja untuk anda maksimumkan keuntungan, tetapi untuk mengelakkan anda rugi dalam simpanan. Bagi yang bersedia untuk kukuhkan keuangan dengan simpanan emas, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing dalam cara serta langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.